Kasih tengoklah tadi. Macam manalah Mama ni tak beria nak kasih kahwin dengan Ustaz Jazlan tu. Kasih tengok tak keadaan Atiyah tu macam mana. Doktor sendiri pun tak boleh nak detect penyakit dia. Makin pelik. Kejap okey, kejap tak okey. Ni dah makin teruk pula penyakit dia. Itulah kasih tengok tadi. Memang dia lemah sangat. Mama risau je. Mama takut kalau umur dia tak panjang. Mama, janganlah cakap macam tu, Mama. Kata-kata Mama tu doa tau. Cubalah cakap benda-benda yang positif, yang baik. Doa yang baik-baik untuk dia. Mama tak sanggup nak tengok dia pergi dalam keadaan mata dia terbuka, Kasih. Allahu Akbar. Kasih bacalah mesej daripada Atiyah tu. Kesian dia, Kasih. Kesian dengan kawan Mama tu. Mama dah lah, janganlah nangis. Nanti kita fikir sama-sama macam mana nak buat Atiyah happy. Atiyah tu hanya akan happy kalau anak-anak dia menikah.